Guys, welcome back to our channel Kaduk Jalan-Jalan. Baiklah, hari ni saya nak bawa korang semua melawat satu tempat yang menarik yang ada dekat negara kita, iaitu Pulau Pinang. Okey, macam kita tahu kan, dekat Pulau Pinang kita ada pelbagai tempat-tempat yang boleh dijadikan sebagai kawasan tarikan pelancong. Contohnya macam Bukit Bendera, Escape Penang, Street Art, macam-macam lagi. Jadi, hari ni korang beruntung sebab saya akan bawakan korang saya akan temu ramah beberapa orang untuk diorang menceritakan pengalaman diorang, macam mana, kenapa diorang datang ke Pulau Pinang, apa tarikan yang diorang nak tengok kat situ. Jadi jom kita saksikan sama-sama. Baiklah semua, sekarang kita dah berada di Bukit Bendera. Jadi saya nampak seorang akak ni, jom kita terjah dia, tanya apa yang menyebabkan dia tertarik nak datang sini. Okey, jom. Okey, Assalamualaikum Kak. Hai, Waalaikumsalam. Nama Kak siapa? Akak dari mana? Saya Alin daripada Melaka. Oh, Melaka jauh tu. Jadi apa yang buatkan akak tertarik untuk datang ke Bukit Bendera ni? Sebenarnya saya tak tahu pun tempat ni, tapi minggu lepas saya tengok dekat TikTok. So macam menarik tempat ni, jadi saya plan dengan kawan-kawan untuk minggu hari ni, Sabtu saya datang ke sini. So tadi kita orang dah naik, and bagi saya apa yang saya bayar tiket dengan apa yang saya dapat dekat atas sana sangat berbaloi lah. Sebab banyak makanan yang menarik dan pelbagai aktiviti-aktiviti menarik. Contohnya kat situ kita boleh tengok haiwan. Banyak-banyak juga flora dan fauna yang berada kat atas sana. Lagi menarik, kita boleh tengok Pulau Pinang secara menyeluruh daripada atas. Oh, kiranya view-nya memang tip-top lah daripada atas. Betul, cantik. Oh, okay. Kalau tengok sunset boleh tak tengok sunset? Alamak, tak tahu. Okay, tak apa. Okay guys, jadi kalau korang semua tertarik dengan cerita Alin, and korang nak rasa sendiri pengalaman macam mana nak tengok Pulau Pinang daripada atas Bukit Bendera, so korang boleh ajak family and kawan-kawan korang. Kalau nak datang, nak lagi seronok, korang datang pada waktu hujung minggu. Okay, ciao. Baiklah korang, tadi kita dekat Bukit Bendera kan. So sekarang saya nak bawa korang semua pergi ke tempat yang kedua, iaitu Taman Negara Pulau Pinang. Okey, bila saya sampai kat sini tadi, saya nampak seorang akak ni, dia macam tengah lain perasaan, tengah healing. So jom kita terjah dia, kita tanya apa dia buat kat sini. Okey, jom. Assalamualaikum Kak. Saya daripada channel Kaduk Jalan-Jalan, and saya suka interview orang dekat kawasan pelancongan. Jadi nama Kak apa? Kak dari mana? Okay, nama saya Maisara, saya daripada Pulau Pinang. Dan saya memang jalan-jalan kat sini dan rasa nak hiking sedikit lah, sebab kat sini dia punya tempat hiking dia taklah jauh, dan kita boleh hiking tu kita boleh ada 3 jalan. Satu, pergi ke Monkey Beach, Teluk Kampi dengan Pantai Keracut. So kalau pergi Pantai Keracut lah yang paling cantik saya rasa. So saya pergi ke Pantai Keracut, saya jalan-jalan dan saja je lah. So walaupun saya pakai macam ni, tapi jalan dia taklah terlalu penat untuk kita hiking. So untuk yang beginner boleh try pergi. Dan dekat sana juga ada dekat Pantai Keracut tu ada satu pantai untuk kita, tapi dia tak boleh masuk dalam tu sebab pantai tu ada obor-obor yang beracun, tapi so kita boleh tengok sajalah pemandangan pantai. Tapi kat situ juga ada tempat telur, penyu bertelur, penyu bertelur, so sangat cantik. So korang boleh tengok penyu-penyu bertelur yang memang kita dah nampak dah anak penyu tu yang dia kapai-kapai nak pergi ke pantai. So cantik sangat pemandangan. So saya jalan-jalan sini saja nak healing untuk pemandangan dekat Pulau Pinang ni, sangat cantik. So boleh try pergi nanti. Okay, so korang maksudnya akak ni dia memang sukakan pemandangan ciptaan Allah. Jadi mana untuk korang yang ada cita rasa yang sama macam akak ni, suka tengok pemandangan, suka healing, so korang boleh datang ke Taman Negara Pulau Pinang. Baiklah korang, tadi kita dah pergi 2 tempat alam semula jadi, iaitu dekat Bukit Bendera dan juga dekat Taman Negara Pulau Pinang. Jadi sekarang saya nak bawa kat korang dekat tempat di mana penuh dengan warna-warni, penuh dengan lukisan, and lagi best, dia sesuai dengan jiwa-jiwa orang-orang muda yang minat untuk OOTD. Jadi jom kita pergi kat sana. Okay, so nama tempat yang saya nak bawa kat korang ni adalah, nama dia Street Art Penang. Jadi jom, kat sana ada beberapa orang yang ambil gambar. Jom kita terjah. Okay, Assalamualaikum. Kak, akak dari mana? Saya dari Pahang, Yana. Yana. Oh, Yana. Okay, so ni kawan-kawan akak lah ni. Oh, diorang malu. Okay, tak apa. Okay, tak apalah. Saya tanya akak lah. Okay, apa yang membuatkan akak tarik untuk datang ke street Street Art. Street Art ni kan? Okay, apa yang buat akak tarik?
Kalau kita tengok kat sini banyak lukisan-lukisan semua. So mostly kalau turis datang Penang, dia orang akan masukkan list dia orang datang tempat ni. Sebab yalah ramai orang nak OTD. Makanan pun kat sini still senang je nak cari parking semua. So tak ada masalah pun semua benda tu. Lukisan-lukisan ni pun semua mostly diiktiraf oleh UNESCO. Faham. Kiranya ini susah untuk pelancong-pelancong yang berjiwa muda lah kan. Macam lelaki perempuan yang nak bergambar. So sesuai lah kan. Okay, jadi kalau korang mempunyai jiwa yang sukakan lukisan, sukakan warna-warni, jadi korang boleh masukkan checklist dekat dalam checklist korang, iaitu apa nama tempat? Street Art Penang. Street Art Penang. Okay. Baiklah korang. Sekarang kita dah sampai destinasi yang keempat, iaitu di Escape Penang. Jadi seperti biasa, kita akan cari orang dan kita akan temu ramah diorang. Kenapa diorang nak pergi dekat Escape Penang ini? Okey, jom. Okey, so kita ada beberapa akak-akak kat sini. Jom kita tengok. Oh, Assalamualaikum Kak. Oh, semasa tengah busy nak scan nak masuk je. Oh, okey. Nama Kak apa? Nama saya Fatnun. Saya dari Pahang. Oh, dari Pahang. Ini ke Penang jauh Kak? Ya. Okey Kak, jadi apa yang menyebabkan akak tertarik untuk datang ke Escape Penang? Sebab akak daripada Pahang kan? Okey. Sebenarnya kita orang datang ni untuk aktiviti team building. Kat sini banyak sangat tarikan-tarikan yang korang boleh datang tau. Kat sini ada Nature Adventure Water Park dan also Water Park. So dekat sini yang kita orang nak beratur ni adalah Nature Adventure Park. Kat sini ada macam-macam permainan yang sangat lasak dan ekstrim. Contohnya macam Flying Fox, Zip Coaster, sangat-sangat menarik. Dan juga dekat Water Park ada juga gelongsor air yang terpanjang di dunia. Tahu tak? Faham. Okey deh, kalau dari segi harga macam mana pula? Dari segi harga dalam lingkungan RM150 ke atas. Tapi walaupun harga dia mahal, semua permainan korang boleh main semua mainan kat sini tau, berdasarkan harga tersebut. Tapi kalau korang pandai, seorang yang bijak, korang boleh cari tiket yang murah dekat mana-mana platform online yang ada. Okey, jadi kalau korang semua berjiwa lasak yang minat dengan aktiviti air dan juga darat yang lasak, so korang boleh ajakkan kawan korang and family datang ke Escape Penang. Sebab walaupun harga dia RM150 ke atas, tapi berdasarkan pengetahuan saya, korang semua memang akan puas hati gila. Sebab harga tu sebenarnya amat berbaloi dengan semua tarikan yang ada dekat sini. Betul tak? Betul. Korang jangan lupa datang Escape Penang tau. Sangat berbaloi. Sumpah. Okay. Alright. Thank you. Okay korang. So sekarang kita dah sampai ke destinasi kelima kita, which is destinasi terakhir. Di mana kita dekat Pulau Monyet. Okay. Jadi bersama saya sekarang adalah awak. Nama awak apa? Nama saya Vinod. Vinod. Vinod dari mana? Saya dari Perak. Dari Perak. Okay. Jadi apa yang menyebabkan awak tertarik untuk datang ke Pulau Monyet ni? Sebenarnya kan saya suka haiwan. So dekat sini ada berkeliaran monyet-monyet. So saya datang sini bagi makan dekat dia. So ini macam menenangkan hati saya. Selepas itu juga pemandangan laut yang tenang memberi saya healing. So tempat ni sesuai untuk healing lah. So orang-orang yang ingin nak healing boleh mai sini. Okay, dengar tu korang. Kalau korang nak healing, korang boleh datang ke Pulau Monyet. Okay, jadi kiranya awak memang seorang yang sukakan flora dan fauna lah ya. Macam suasana tenang macam ni, bunyi-bunyi cekerik, ya. Okay, jadi nampaknya korang, kita dah sampai ke penghujung rancangan kita kali ini. Jadi seperti biasa, jangan lupa like, subscribe and comment. And kita jumpa di video seterusnya. Bye. Jangan lupa main Penang. Bye.